Ish, malulah nak minta infak. Banyak kali dah ni. Hei, tapi kok mana pun nak kena minta juga. Sebab pihak masjid Abu Bakar Qadhiyah Malau ni sangat-sangat perlukan lagi infak. Sebab kita nak siap. Kalau boleh nak bagi siap cepat. Kita nak guna cepat-cepat. Ramadan ada nak sambut Ramadan ada lagi seminggu lagi. Ini kita mengharapkan agar infak tuan-tuan tu penting. Nak mencukupkan apa dana kami, dana pihak masjid nak menyiapkan ni projek ni nampaknya dah nak siap dah. Dah nak siap dah. Tu bumbung pun dah tunggu nak naik dah. Jadi kita perlu malu tebal muka ni, tebal muka. Banyak sangat ada video duk minta tak berhenti. Tapi alhamdulillah dalam kita duk minta-minta ni, alhamdulillah rezeki, kemurahan hati orang ramai, pakat-pakat duk bagi infak kat kita. Alhamdulillah kita dah menghampiri ke nak mencukupkan jumlah nak menyiapkan projek ni. Jadi sikit-sikit lagi cuba bagi. Jangan tunggu. Jangan duk tunggu. Kalau tunggu lagi melepah. Ini tawaran tuan-tuan. Orang akan bersujud, bersolat, beribadah di kawasan ini. Jadi kalau tuan-tuan bagi walaupun sikit, RM1 pun tak apa. Tapi jangan buat lekeh sangat orang Malau kan. Orang Malau ni kebun getah banyak. Walaupun lah kering pakat duk boleh motong lagi. Bagilah kurang-kurang 50, 100. Kalau paling cekang, paling kemas RM1,000. Bagi. Kita perlukan lagi dana tu. InsyaAllah semua untuk ruang solat tambahan masjid ini. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan bagi hari ini, peluang yang tuan-tuan ambil ini akan dapat manfaat. InsyaAllah pahala dia tuan-tuan akan tuai di hari akhirat nanti. Terima kasih.